Seperti kelab malam kat Garuda. Contoh pun ada kau. Kita sekarang ni kita nak pergi satu slot, kita nak kenal lebih dalam lah. Mungkin ada yang tengok sekarang ni kita, korang mesti tak kenal sangat siapa diorang ni kan. And siapa diorang ni. And just mungkin tengok daripada jauh je perform ke, tengok kat IG kat mana-mana. Aku rasa first kali macam mana kita boleh berjumpa ataupun bergabung dalam satu band tu. Kau tanya siapa? Aku rasa nak tanya siapa. Aku rasa bagi aku lah, penghubung kepada kita semua ni Azam. Aku boleh katakan Azam. Cuba kau bagi tahu detail lah kan. Sembaria. Kau nak yang dari mula. Aku tak ada suara sangat hari ni, tapi aku cuba lah untuk sampaikan. Kau nak dari mula ke kau nak tengah dia? Dia kalau boleh dari mula lah. Tapi jangan banyak sangat tu. Okay, first kali kita orang kenal bermula pada universiti lah. Macam tu aku tengah cari band, aku tengah hobi, tengah gian ni nak main gitar. Tak ada geng. Aku cari, aku jumpa Salam. Sekejap, boleh sebut you mana tak ada? You mana dirahsiakan. Rahsia. Itu kau panggil Salam apa? Aku ingat lagi. Okay, aku nak Dia tak beritahu real. kak. Masa tu aku aktif dekat universiti. Aku ada join kelab kesenian dan kebudayaan masa tu. So masa tu memang aku sebahagian daripada ahli kelab tu, aku nak kena cari, nak start tubuh band-band lah. Masa tu so aku buatlah satu macam perjumpaan. So Azam ni lah yang macam message aku. Dia message aku, dia kata kat aku, "Bang, ada dia panggil aku abang lah." Tak ada. Dia panggil dia bancet aku lah, "Bang, abang main gitar ke? Ada band ke bang?" Masa tu memang dia sujud kat aku lah. So macam kesian budak ni, aku layan lah. Beradab lah, beradab. Masa tu baru jumpa lah. Tapi bila tengok bila jumpa dengan semua tu kan, aku tengok dia yang macam betul-betul semangat Real masa lah, tu lah. real. Real lah. Real tengok ke topi masa tu. So masa tu aku bawa gitar, dia pun main gitar, so dia ada ilmu gitar tu. Tak seberapa. And so masa tu dia pun banyak push aku macam nak kena cari band-band kan. Masa tu dia pun ada kenalan juga. Dari situ lah. So aku jumpa dengan Azam lah. Tapi aku nak tanya kau, first kali kita main lagu apa dalam bilik yang kita jumpa? Dekat bilik kita jumpa tu, tersilap aku lagu Masdo kan. Lagu Masdo lah. Semestinya Masdo. So shout out to Masdo untuk menyatukan band. Lepas tu apa jadinya lepas tu? Okey lah kita terus ke ahli-ahli yang seterusnya. Ahli-ahli yang seterusnya lah. Lepas tu siapa Kau nak tanya siapa? Kau pula. Aku rasa aku tanya Amirul lah kot. Amirul kan? Amirul macam ni Amirul jumpa. Ada kau jumpa Amirul? Amirul ni pada asalnya itu kita orang basking kat bazar je. Tapi Kau basking kat bazar? basking kat bazar masa tu. Tak, time tu aku select. Memang aku fokus orang ke. Time tu aku cakap main band, barang saya main band. Role dia ni juga, dia solo lah. Geng-geng nasyid kan masa tu kan. Geng-geng nasyid dia je. Bukan nasib. Nasyid kan? Kan, geng Kau tak tamak. mengaku nasib lah kau Geng ni. tamak. Tapi dia main solo lah, main-main suan kan. Apa tu? Okay, maksudnya? Sini tak? Lepas tu kita tengah basking tu. Kebetulan vokalis kita time tu banyak pergi toilet tau. Kita orang start real lah. Tu fokus dulu. Vokalis lah, kita orang lama lah. Macam satu lagu pergi toilet, dua lagu pergi toilet. Tak real lah. Tak real betul. Kebetulan Arul lalu. Lalu Dia tengah beli apa balik kat sebelah kita basking tu. dia request. Dia request lagu. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa kau request kan? Tak ingat. Ni cerita real tak real ni? Real. Tapi aku rasa time tu lagu galau kot aku rasa ke. Tapi lagu apa aku tak ingat. Lagu macam tu lah. Tapi time tu start kau nyanyi situ, kita terus panggil kau. Yang vokalis tu kebetulan, yang vokalis asal kita siapa nama dia?
Tak silap aku dia busy dengan kerja kan. Busy yang kerja. Lepas tu kita orang ambil Arul ni. Ni aku serahkan dekat ni lah Heidi je. Lepas tu Aku rasa kau yang jumpa ID. Ya tu. Kau yang macam kau ada drama ke masa ni kan. Sebab masa tu ex-drama tu dia habis belajar kan. Nanti kita cerita lah, kita cerita. Cerita lah. Kiranya masa tu kita ni ada drama tau. Nama dia siapa? Ingat? Dia kena gigit. Okay. Dia kena gigit tepuan. Oh, itu bukan tu. Okay. Kena gigit tepuan? Apa? Dia kena gigit tepuan. Sebab? Betul-betul. Masa dia apa? Dekat mana? Dekat mana? Dekat Batu Ampar. Batu Ampar mana? Batu Ampar. So masa tu kita nak urgent lah cek drama kan. Urgent drama untuk konsert. Betul lah, first kau konsert kan? Konsert Konsert yang malam first sempurna. Malam sempurna. Seribu makna kan? Malam seribu makna Apa saya nak awal dulu? Saya masa tu aku tak percaya dia kena gigit tepuan. Lepas dia selfie. Ini sampai hati yang drama yang dulu dah dengar ni. Lepas tu kau nak kutuk dia. Sorry dia bukan kutuk. Dia kita cerita balik. Cerita balik lah kan? Sejak tu maknanya lah. waktu yang kau nak ajak aku main tu, drama tu dia still ada dekat you tu Ada lagi? lah. Oh ada Ada lagi? lagi. Oh bukan dia dah habis belajar Tapi ke? sebab bukan gaji tu pun besar. Takkan nak show macam tu. Betul. Betul. Ada gambar kan? Dia cerita real. Ada gambar. Aku rasa ada. Tak tahu ke tak ada. Aku tak percaya sampai dia selfie. Dekat grup kita kan, grup Panda kan. Ya bodoh. Lepas tu Yang tu lah Jane kita cek drama kan. cek drama lah. Kita pula basking. Kita dapat job basking tu menyewa tapak pula tu. Rugilah kalau tak jalan kan. Ya. Kebetulan time tu geng U ni, kira U ni aku Salam apa Arul semua, lain dengan geng, diorang ni geng kafe tau. Kafe dekat satu, ada macam shop lot tu, ada satu kafe. Diorang ramai kerja situ. Yang tu Azad geng situ, ID geng situ. So aku macam aku cakap kat Salam ni, aku kena drama tau. Tapi dia band lain, dia ada band yang satu. Nak ajak dia tak? Lepas tu aku macam try lah. Yang tu dia aku ajak kau macam ni. Kau ingat lagi tak? Tak tahu aku ingat sebab kau chat aku ke. Tapi aku ingat lepas beberapa hari tu, first yang betul aku rasa macam aku nak join Fana yang waktu Salam dengan Arul datang kafe. Itu yang mana? Ya. Yang first yang kau dengan Salam nak ajak aku Untuk join konsert tu. Untuk konsert tu. Untuk join band. Untuk konsert tu. Untuk konsert tu. Sebab first tu kan konsert dulu. Tapi Oh. kita like macam time tu aku pun fikir macam kalau okay aku main pun session je macam tu. Dia tak ada rasa macam nak go serious lagi sebab sebenarnya aku pun ada band sendiri juga kalau kau nak tahu. Band yang daripada circle aku juga. So dekat situ pun aku cakap dekat Fana, kalau apa-apa pun, sejauh mana pun akan jadi, sejauh mana pun aku akan pergi dengan Fana ni, band aku yang aku ada dekat Band first. dekat tempat aku tu akan jadi keutamaan lah orang kata kan. Macam tu. Aku nak sebut kewatakan tadi. Kan. Keutamaan. Keutamaan. Real. Apa Zah? Real apa? Itu orang kata real hubungan lah. Orang kata. Ah, Tapi aku ingat lah first aku jumpa ID kan. Kau kan Azam kau yang macam kau suggest kat aku kan ID kan. Aku first aku tengok aku macam tak percaya tau. Betul ke ada kan. Sebab aku macam tak percaya sangat orang yang macam dia boleh main drum. Kadang-kadang aku macam sebab sebelum ni aku pernah selalu dikecewakan lah kan. Apa yang kita expect tu sekali yang dapat tu tak sama. So aku ingat lagi aku nak test ID, aku bawa telefon cuma main Ria drum kan. Betul tak? Betul tak? Ada Ada aku bagi kau phone kan cuma main Ria drum. Yang dalam apps tu kan. Aku rasa macam hina macam bodoh lah kan. Tak tak? Malaysia je. Ya lah. Betul lah. Tapi okey lah. So far okey lah. Orang kata interview lah. Masa tu lah. So masa tu nak main konsert kan. Betul. Jadi kita nak konsert yang pakai kemeja apa bagai kan.
Dengan budak mi. Dia cerita dia simple dia kan. Kalau korang nak tahu cara kita orang kenal ni, orang cakap tak susah pun. Dia go smooth je, senang je. Kalau macam aku, cerita dia memang simple je. Dia orang just datang kat kafe, approach aku. Lepas tu kita orang borak-borak sikit pasal kerja semua, pasal konsert tu pun semua. Lepas tu kita orang ada main like macam 2-3 program dulu sebelum konsert. And untuk konsert tu pun bagi aku satu pengalaman yang best juga sebenarnya, sebab kita orang bootcamp dekat day one tu untuk konsert seminggu deh, 2 minggu. Kurang lah. And dalam masa 2 minggu tu pun dia macam-macam jadi lah. Dia ada naik, dia ada turun. Dia ada situasi yang orang cakap agak tegang juga kat situ, tapi benda tu orang cakap dia bonding lah untuk band. Benda tu best orang cakap. So next, aku rasa kita akan teruskan dengan macam mana Fana Romansa boleh kenal dengan Muhammad Azhad. Azhad dulu Ke first? Nabil dulu betul. Kita orang ikut turutan lah ni. ikut turutan. Nabi lawak kau lah. Kau ingat Abil macam mana? Assalamualaikum. Nabi masih di alam. Aku cerita. Cerita lah. Kau kena cerita. Macam mana kau mula jumpa Saya. Pendek kan lah. aku lah. Aku sebenarnya tak minat main band ni. Wow. Okay. Soal minat tak minat tu tepi dulu. Aku just nak engkau share sama-sama dekat diorang. Macam mana waktu first yang betul-betul first yang kau ingat Fana Romansa approach kau untuk main sekali dengan Fana. Tu je first lu. Cantik lah. Dia cakap dalam grup tau. Dia cakap dalam grup batch aku lah. Dia cakap siapa yang boleh main keyboard. Aku baru bangun ni bodoh. Dia tanya siapa boleh main keyboard dalam grup tu. Lepas tu ada member batch aku ni, dia tak tahu pun aku boleh main keyboard ke tak. Tapi time tu aku bawa gitar. Dia buat teka lah. Aku Maknanya dekat situ kau macam hamba-hamba sikit lu kan. Tak nak tak, flex aku sangat memang tak lah. nak join. Oh, Aku kau memang tak join minat tu. nak join. Okay, faham? Lepas tu Member nak cerita. Okay, teruskan. ada member jual nama aku. Dia cakap Nabil boleh Nabil. Lepas tu Syatik approach aku. Tentu aku tengah pergi lobby. Dia tanya. Lepas tu aku tak tahu malam yang sama ke malam esoknya ke, jumpa korang lah. Jumpa Salam, Arul. Idea ada tapi dia sombong gila time tu sebab dia ada awet gitu kan. Muka dia mesti ketat kan. Tolong mute kan. Part ni tolong cut Azam aku tak ingat lah. Tapi time tu aku tengok Arul kan, aku cakap dia ni main apa ni, main bass ke? sebab aku tahu Syatim nyanyi. Pelik lah pasal ada dua penyanyi pula kan. Tak main bass, main trombon dia ni. Macam tu bulat je. Oh betul lah. Sebab dia Trombon apa? Oh, yang tu ah. So aku ingat time tu macam Syatik, macam banyak nak mention dia ni kan. Tak apa Tapi lah, time tu aku dia ingat cerita. dia leader. Tapi malam tu Salam yang macam teks aku, dia suruh hantar video aku main semua kan. So macam aku hantar. Tapi serius time tu aku tak minat sebenarnya nak join. Okay, sebab kau ada sebab tak? Tak ada, mana tu aku boleh share sebab apa. Macam mana kau boleh stick sampai sekarang dengan Fana Romansa? Like pula. Okay, tak apa. Sambung je cerita. Sambung je. So basically aku dah macam tak minat lah nak main music. Nak main muzik lah. Sebab Tapi sebab aku approach lah. Aku nampak aku tak pun. Aku macam bila korang approach tu, aku tak tahu nak cakap macam mana. Oh. Sebab orang yang jual nama aku. So macam aku jalan je. Macam Jalan je lah. tak tahu nak cakap macam mana. Dia ni pun dah beria teks aku semua. So macam aku layan je. Tapi okay lah, alhamdulillah lah. At least aku ada benda nak buat masa lapang. Lepas tu okay lah. Okay, next aku rasa tak lain tak bukan Muhammad Azhad, bassist Fana Romansa. Saya orang terakhir So Azhad, join. Ya.
ceritakan sikit boleh? Aku ingat tak ingat kot ni. First moment yang kau di approach, dilamar. Dilamar lah Ya betul. Kalau kau nak tahu, Azad ni pun band aku yang first yang ada dekat tempat aku. So Basis juga kan? so waktu kita orang join Fana tu pun ya macam biasa lah. Dia band ni ada musim dia tidur, ada musim dia hype, dia pergi. Betul. So waktu tu aku tengok macam kita orang pun macam memerlukan basis. Sebab sebelum ni actually sebenarnya basis Azam. Tapi aku rasa macam bila Azam duduk dekat tempat bass tu, aku rasa macam ada something yang kurang. Something wrong. Aku rasa macam bass ni bukan jiwa Azam. Betul. Sebab aku rasa Azam ni tempat yang paling sesuai gitar. Tak boleh tak bukan gitar je. Betul. Dia kau nak bagi dia menyanyi. Drum. Nanti dia tulis lirik kat tangan. Jangan. So waktu tu aku rasa macam kita orang dapat satu konsep ke Ipoh yang kita orang rasa macam konsep ni boleh buat ramai orang kenal dengan Fana Romansa. Ya, So aku betul. nak waktu tu memang aku rasa macam kita tak boleh main ni, kita kena solid and tight lah orang cakap kan. Ya. So waktu tu memang aku ajak Azad, aku cakap tak apa Azad, for first ni kita session dulu, kita tengok macam mana semua. Okay Azad sambung. Tapi kalau ikutkan semua, time tu aku macam malu kak lah. Aku memang jadi malu sikit bila orang yang macam aku tak pernah lepak kan. Orang kata kalau tegur pun tegur-tegur gitu je. So tapi cuba juga orang kata cuba pengalaman baru, cuba environment baru, cuba kenal dengan orang-orang baru. So kalau ikutkan nak jadi cerita, thank you lah Kak Edi sebab first time aku join Fana Romansa untuk show. Tapi time tu kau ingat tak? Kau ingat yang kau main show tu, kau sessionis je ataupun kau rasa aku masuk? Apa dia? Time tu dia memang rasa sessionis lagi sebab dia dapat official offer daripada Salam. Kau ingat bila? Lepas kita perform yang ada media interview kita. Lepas media interview kita, Salam cakap Salam offer terus. Azad. Dan aku gembira bila cakap. So korang, maksud Azad kat sini apa yang dia cerita tadi tu, maksudnya dia nak cakap yang first time dia join Fana tu antara satu benda yang best lah. Sebab korang bayangkan petang tu kita orang ada job dekat Sungai Siput. Ya, betul. So kita orang punya show malam kat Ipoh. Tapi kalau tanya kami, memang itu satu pengalaman yang best lah sebenarnya. Ya, betul. Sebab at last dia kita orang dapat agak main dekat show tu. And lepas pada tu alhamdulillah Azad pun terus dapat offer daripada Salam. Ya, betul. So itu sahaja kata sikit cerita-cerita perkenalan orang kata macam mana tertubuhnya Fana Romansa yang korang tengok yang ada dekat depan korang ni. Ya, betul. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Right.